Goyang-goyang guys. Alah alah alah. Alah alah alah. Lucut ke? Dia tak lucut. Kerap. Kencing seluar boleh. Nak pijak juga nanti. Boleh basuh. Dukung je bang, dukung. Dia nak juga. Main air lah. Ni kan biar. Jangan laju-laju, basah baju. Sini betul ni. Iya sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Seludah. Okey, hari ini ada trip bersama family di Kelong. Itu dah Kelong Atuk. Kita tengah tunggu owner untuk hantar ke Kelong. Okey. Tak nak depan sikit. Itulah Kelong tu. Ya, tepi sikit. Ya, duduk. Ya. Boleh gerak. Berat. Tak apa, saya turun dulu. Tak boleh. Berat. Bye-bye. Bye-bye. Okey. Jom. Pegang elok-elok ya. Alah, kongsilah kejap. Jeti tu orang lain punya. Oh, mesti punya. Kita tak boleh naik ke sana lah. Asyik naik bot. Perempuan tolong kata tak nak ikut. Dah sampai. Dah masa naik bot. Sekejap. Okey, mama, naik. Jaga speed ya. Turun naik atas tu. Jangan mama. Oh, di bawah. Oh. Apa-apa ni? Ini adalah kali kedua saya turun di Kelong ni. Itu saya dapat MG kat bawah ni. Kali ni boleh dapat lagi. Malam banyak nyamuk
Bingan nampak nyamuk kiut. Okey. Okay, kali ni saya turun dengan isteri dan anak-anak saya lah. Ada nak masin nak kelong. Tak payah pakai lagi. Belum malam, 4 malam dia pakai. Nak pakai yang pakailah. Ini dalamnya. Dalam kelong. Luar ada meja, ada kursi. Hai, Faiz, awalnya. Ni toilet. Pinggan mangkuk semua dah lengkap. Ada rempah-rempah semua. Oh, peluk nasi ada ke? Tahu. Ada elektrik ke? Sampai ada elektrik ada. Komplit. Ada sikit lah. Boleh lah setakat asas-asas. Rempah-rempah tu pun memang boleh guna lah. Ya. Rempah tu boleh guna juga. Boleh lah guna. Boleh pergi sini. Okay. Terima kasih. Okay, stay tune. Sebelum tu, pada sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana terus support channel Semesta Roda. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan jutaan terima kasih. Kepada yang belum, bantulah dengan tekan button subscribe kat bawah tu. Okey, teruskan menonton. Saya nak setting dulu. Harap adalah manis-manis dan harap tidaklah hujan malam ni. Cuaca sekarang agak mendung. Pagi tadi dah hujan dah. Firas, tak nak main tepi? Tak nak main tepi tu? Tak nak main tepi. Udang. Okey, teruskan menonton. Assalamualaikum. Okey. Makan kenyang-kenyang. Kejap lagi kita buat asi. Jadi saya nak set up. Set up kot. Anak-anak dengan mem makan dulu. Sekarang jam tak ada. Kau ada jam? Apa bayar lah? 5.13. Ikan. Hui, loban mama. Ada loban mama. Ada loban. Kita buat roti. Cantik. Kita try loban. Agak malah lah. Adalah manis-manis loban. Terus guna udang. Cakap udang. Nak tahan koyan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat tali. Jauh sikit. Sampai bawah lah. Sikit. Okey. Semoga ada manisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kayu udang untuk lontaran ke tengah. First drop untuk pancing. Tadi 2 koyan dah letak sini. Pancing pula. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ramaita iz ramaita. Kinallah. Okey. Push. Ada. Ada datang. Senyap lah pula.
kecil dia bang. Dia kan loban. Loban pakai roti. Tu. Roti tu memang ikut tok loban. Dan tak jadi. Dia baru usik-usik kot. Lekat lah. Tak lekat. Tak lekat. Baru nak makan. Dekat. Tanda. Strike pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh buat lauk. 1 hour later. Nyamuk. Alah, lupa sampai nyamuk. Cepat ni atas terus. Ini ikan gelama. Ada seekor tu, tadi jatuh. 2 ekor. Tak apa, gelama. Ni ikan masin. Gelama. Ni ikan besar lah, tak sangkut. Belum sampai lagi. Itulah, dia time surut tadi kot kan. Macam mana? Cek lah, dia mati tak? Okay, dah 7.30. Solat maghrib tu, waktu bersambung. Nyamuk pun tengah banyak ni. Dari tadi baru 2 ekor. Belum ada rezekinya. Boleh. Ni tambah umpan. Kejap. Okey. Sambung kemudian. Buat kereba bang. Ada akar kot bawah ni. Putus lagi. Ayang bang. Tadi kalau contoh tadi bantu tarik je. Terus laju-laju. Ada dah tadi ikan. Tak apa. Nanti bawa pasang lagi. Pucuk ke? Ada. Tak lucut. Kerapu geng. Kerapu. Sikit je. Nanti melompat. Ambil pelayar. Alhamdulillah. 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 Ada kerapu geng. Alhamdulillah. Ya. Apa tadi? Ni ikan. 1 hour later. Rai si ikan pula Mungkin lagi tu. Ni lagi tu dah. Udang tak mau, pun tak mahu. Udang 2 mata. Tapi dia boleh curi yang bagian kepala.
Ekor dia tak nak ambil. Sip dah. Okay, try. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baik. Sangkut lagi. Tarik. Tak ada sangkut itu. Oh, dia nak ambil dah bang. Kepala hilang dah bang. Hai, pandai curi bang. Dapat bang. Ambil umpan lagi bang. Tengok lagi yang pandai mencuri. Gaya ikan besar ni. Apa? Ada. Yes. Tak ada rezeki lagi. A few moments later. Strike apakah ini? Ikan apakah ini? Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah akan ada. Baik. Tambah minyak kat atas tu. Itulah. Cuma ikan lah. Ikan tak pernah ada. Semangat anakku. Banyak kali usik tapi kat umpan habis. Tak tahulah ikan apa yang ambil. Setakat ni 958. Baru naik 2 ekor yang ikan keri lah, jenahak dengan kerapu saiz dapatlah buat lauk. Tengoklah kejap lagi, agak adalah. Tak ada tidur. Sekarang sudah lapar Maggi. Firah nak makan Maggi, Firash? Ya, Firash. Lapar Maggi ke? Tidak. Ya, geng. Teruskan menonton. Doa-doa lah. Kerap ada kokon yang nak naik. Okay, teruskan menonton. Geng, try nak apa? Selangat ni. Tadi memang polo dapat ni. Nak try ni pula. Jadi umpan. Ikan dah cuba. Ikan apa? Ikan kembung. Udang hidup, udang mati. Pun ada. Tak apa nak sudi. Try ni pula. Cukup sudi lah pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dah pukul 11. Hasil masih tidak memberangsangkan. Mana kucing tadi? Tadi ada tarikan kasar kan? Angkat je. Kosong lah.
hancur. Isi ikan hancur. Try kepala ikan pula. Kut. Kali ni mengena kan. Tadi isi ikan, habis koyak rabak. Try kepala ikan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Harap ada lah. Harus strike. Kenapakah ini? Alamak, duri apa? Ini belukong, geng. Belukong. Gelapnya. Duri negro. Duri negro. Jam 3 pagi dapat duri negro. Aduh. The next day. Pagi-pagi goreng nugget. Sempena ikan tak mau makan. Betul. Sekarang ni dalam pukul 7.30. Air tengah surut. Hasil tidak memberangsangkan. Masih belum dapat ikan paget yang diharapkan. Tu, umpan dah habis dah. Balik lah. Balik lah. Balik. Air agak kotor pagi ni. Ada lagi dalam 2 jam. Harap adalah manis-manisnya. Okay, teruskan layan. Terima kasih kepada korang yang melayan video ni sampai setakat ini. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Mana yang dah, saya ucapkan jutaan terima kasih. Memang baik. Okey. Ada melengkung? Tak ada. Hah? Balik ke? Cepat, nak ikut. Baling. Baling lah. Nak ikut ni. Cepat, nak ikut. Abang baling. Cepat. Ni pakai batu kecil je. Sana sikit, sana sikit. Nanti kena piras. Okey. Gaya seorang champion. Gaya mesti ada bang. Ikan tak ada. Macam mana? Ya. Udang. Hilang dah. Ikan dah curi. Ada dalam tu udang. Ada ikan. Duduklah. Sentak terus. Stop. Kalau ada rasa stop terus. Ada. Alah. Bolangga ke?
Itulah geng. Ada tarik. Tapi dia mencuri ikan. Mencuri umpan aja. Ai. Udang kalau seekor tu, kepala lah hilang, ekor lah hilang. Tapi mata kail tu tak diusik. Buat yang terbaik. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okey. Ada gaya. Ada gaya. Geng. Dah pukul berapa dah ni? Pukul 8 lebih lah. 8 lebih. Hasil masih tidak menyebelahi kami. Ada. Korang tak berhasil lagi menarik ikan. Belum pastinya. InsyaAllah kejap lagi kot. Teruskan menonton. Berbagai teknik dah digunakan dengan pelampung, bottom, ikan selayang. Ikan kecil-kecil, apa tak nama? Itu pun dia buat umpan. Ikan kembung, pompon, udang hidup, udang mati, semua bedal. Hasilnya tak tahu lah. Dia makan tapi tak lekat. Tak tahu lah ikan apa yang makan. Yang kat situ pun ada kelong, ada director daripada jeti. Oh sorry, bukan director daripada jeti, director daripada tanah besar. Dia buat apa? Buat bantar, terus sambung ke kelong. Serupa dengan Pak Lam punya lah. Pak Lam punya belah sana. Ni pun baru juga kelong ni. Belah sana tu cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hujung sana ada lagi. Merah dengan kelong. Masak apa tu men? Potong-potong dia. Nasi goreng. Goyang-goyang guys. Alah. Lebih. Tak ada. Pengalaman dia alun ombak di atas rumah rakit atau kelong. Lucut. Alah. Ya ada nah. Saya tarik. Depan sikit. Ada strike kan? Ada strike. Naik terus. Nak ini ikan apa ni ah? Macam GT tapi bukan. Alhamdulillah. Boleh dah. 10 pagi kan? Dah 10 pagi. Arus ikut kan dah start pasang. Tapi itulah, tak tahu mana kedudukan arus sekarang ni. Kejap ke sana. Ni ladung ni buat dengan tengah. Kejap ke sana. Kadang ke sini, kadang kendur ke sini. Tak tahulah keadaan air. Mungkin dia pusing-pusing kot nak. Ni sekarang ni macam turun ke bawah. Dia turun sana tengok. Daun tu ke sana. Tu kan dah pasang sekarang ni. Tapi tak tahulah. Mungkin air sejuk kot. Semalam memang hujan lah. Baik pagi. Hari Khamis, malam Khamis.
Khamis tu hujan lebat lah di sini. Malam Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Mungkin ada kesan juga kot. Jadi dalam pukul 10 ni kita orang kemalas sikit-sikit. Hampir pukul 12 ya kami kat sini. Lepas tu nanti ada orang akan masuk. So ada lagi dalam sejam lebih lah. Adalah masa kejap ni kan. Okay, Ayan. Kocak punya besar geng, tapi tak nak makan umpan kami. Ni sangkut lah ni. Aduh. Sebab lepas. Ni lagi kemal lah. Anakku sebelah dah. Sangkut tali mana pula ni? Oh, tali orang lain. Ini tali saya lah yang putus tadi. Bang, dapat balik lah tali kita yang putus. Tali yang putus tadi dapat balik. Tali yang putus kan tadi banyak tali putus. Dapat balik. Rezeki nak dapat balik, tapi satu je lah putus kat berapa, lebih 5 yang putus kat sini. Dapat balik satu. Bapa. Ya. Ya. Ikan tak ada. Tak tahulah mana ikan pergi. Inilah nak kawan kemas. Anak-anak pun dah siap mandi. Ya, abang. Tolong dia. Cepat. Gulung. Semangat, tapi itulah. Ikan tak ada. Abang pegang sini. Tolong. Gulung ya. Gulung depan. Ya, lagi. Ya. Sangkut ni. Alah, sangkut lah. Sangkut ya. Sangkut lah. Sangkut kat tali. Sangkut. Aduh. Ya. Sangkut yang betul juga ni. Dah lah, pinjam balik je. Panas. Sekali lagi geng. Ladung habis 10 biji ke lebih. Tak ingat lah dah. Banyak kali sangkutnya di sini. Itulah bukan rezeki saya. Ikan pun tak berapa nak ada. Juga bukan rezekinya. Cuba lain kali. Okay. Nampak udang juga. Ikan tak ada je. Habis dah bang. Thank you. Ada lagi? Habis dah? Banyak. Ada lagi tak? Conok dia. Habis dah? Habis dah. Ada lagi? Apa ni? Ya tak nampak. Bahala. Cari sampai dapat. Ada. Oh. Melompat lagi. Kutip ya, bagi habis ya. Udang 100 ekor. Pakai bukan tak sampai 20 ekor kot. Macam mana? Adat mancing itulah. Nak kemas. A few moments later. Inilah hasil yang kami perolehi. Dapat 3 ekor. Ya? Apa dapat? Okey. Tak cukup. Tak cukup. Okey, tepi. Ikan ada. 3 ekor je. Tak tahu lah ikan mana pergi.
Lepas tu dia surut. Kita tengok naik balik. Tak tahu mana satu. Dia olah. Olah kan. Dia olah. Okey. Air kita ni dah campur dengan hujan ni bang. Yalah sebelum tu hujan ni kan. Hujan lebat. Ya bang duduk depan sekarang. Hop. Lagi kita nak balik lah. Nak balik. Cek-cek balik. Tak ada apa tinggal. Satu lagi tinggal. Kucing. Besok sekolah hari Isnin. Isnin sekolah. Habis cuti. Besok siap-siap. Prepare nak sekolah. Mana tengok sama? Tengok sama? Tak ada. Tak ada. Op. Okey. Prepare nak pergi sekolah pula ni. Habis Boleh. cuti. Okay. Pergi belen pergi belen. Mama tak muat. Tak apa, boleh. Boleh duduk. Boleh sini. Okey. Jumpa lagi di next. Ya betul, jumpa lagi di next. Tolak bang, tolak. Tolak keluar. Okey, pandai. Sekolah nak habis, besok nak sekolah, kita jalan-jalan dulu. Ni tali. Nak naik boat ke? Tak pernah dia orang ni. Ya. Jom. Duduk diam tak? Jalan kaki atas air macam semalam masa datang lah. Cantik lah tu. Kawasan tu dalam lubuk tu. Lebih pada pancang ni pun. Tu malam tadi tenggelam kan? Tiang. Dalam. Itu budak-budak tanya, semalam tak ada pun. Tu pancang tu. Kejap. Belum lagi. Okey dah. Tunggu kau belakang. Boleh. Centeng seluar boleh. Nak pijak juga nanti. Boleh basuh. Dukung je bang. Dia nak juga. Nak juga. Tadi mama nak lakukan ni. Ya. Nak dukung ke nak pijak? Main air lah. Ni kau biar. Jangan laju-laju, basah baju. Kena mandi dulu. Balik. Ikan air. Dah tengok sini je. Ni air dalam kata tu memang boleh mandi lepas. Katanya okey boleh mandi. Dia tak ada selut sangat kan? Air tu mandi dalam tu. Tolong tu dalam tu. Betul. Di lubuk. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih buat janjian. Nama abang siapa? Saya Rosli. Tak perasan. Assalamualaikum. Tu nanti. Tu masuk dulu. Bawa tu masuk dulu. Bawa tu masuk sampai hujung macam semalam tu. Okey, macam mana? Cepat cutian di atas Kelang okey ke? Tak okey. Sebab ikan tak ada kan? Itulah macam pakcik tadi cakap kan. Air tak apa cantik. Apa dah? Nantilah lain kali lah cuti lain pula. Okeylah geng. Cukuplah setakat ni video kali ni. Hasil seperti mana tadi tidak merangsangkan. Salah satunya faktor air yang tak begitu cantik ya. Hari sebelum tu hari Khamis, kami malam Jumaat tu memang hujan lebat lah.
Tapi bolehlah layan-layan. Sebab dah lama pingin nak bawa anak isteri main kolam, main kelong kan. Jadi capailah ajak orang. Cuma nak tarik ikan. Ajak mentarik ikan tak kesampaian. Lagi, jumpa lagi di video akan datang. Kepada yang belum subscribe tu, yang baru jumpa channel Slow dah ni, tentulah dengan tekan button subscribe. Kepada yang dah, saya ucapkan jutaan terima kasih telah support saya. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Dan sebelum tu, dalam masa sama, saya minta maaf kerana hasil tak seberapa. Terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.